Kau ni tak ada kena-mena. Kau belah sekarang pergi sini. Pakcik, kenapa ikut cakap je? Kalau pakcik perlukan duit, jangan biar orang kita sebaik lelaki kena pijar dengan perempuan tak guna macam ni. Saya terpaksa, Cik. Dia offer saya lap lantai ni sampai bersih. Dia bayar saya RM5,000. Siapa je yang sanggup bayar lap lantai sampai bersih RM5,000? Dia je, Cik. Kau gunakan duit halang kau tu untuk betulkan pakcik ni. Kau ingat malu dia? Senang je kau pijar-pijar. Mana kau tahu duit aku ni halal ke haram? Kau tu bapak aku ke? Tak kan? Kalau kau tak tahu apa-apa, kau diam mulut kau. Sekarang ni pakcik nak buat ke tak kerja ni? Kalau tak, aku cari orang lain. Nak. Jangan cari orang lain. Pakcik nak buat. Okey? Kalau betul pakcik nak, saya nak pakcik tolak jantan tak guna ni, saya bayar RM1,000. Cepat!